you. Hai, assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy, dan hari ni kita ada beberapa subscriber yang kongsi kisah seram diorang. Kisah subscriber pertama kita ni, walaupun dia masih muda, baru 14 tahun, tapi pengalaman dia berat sangat weh. Ada kaitan dengan saka keluarga, gangguan dalam mimpi, dan sampai satu tahap Ustaz sahkan dia menjadi perantaraan sihir keluarga sendiri. Macam aku je. Itulah kisah daripada adik Tasha. Dan tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. So Tasha ni baru berusia 14 tahun. Umi dia meninggal dunia pada tahun 2020 dan ayah pula pada tahun 2019. Sejak tu hidup dia banyak berubah. Keluarga sebelah Umi dia ni bukan jenis yang harmoni lah. Diorang berpuak. Dulu Tasha ni rapat dengan Mak Long, Pak Long, tapi diorang ni tak suka maksud dia. So masa dia kecil-kecil kan, diorang ni selalu hasut Tasha untuk benci Mak Su. Jadi Tasha ni ikutkan je sebab Tasha tak faham apa-apa kan time kecil-kecil. Dan sejak Umi sakit, masuk hospital, makin banyak benda yang pelik berlaku. Malam tu Umi dijaga oleh seorang perempuan, Cik Siti, bukan nama sebenar. Tengah malam, tiba-tiba Umi dia menjerit kuat, "Kak Long, kenapa duduk situ? Sinilah, kenapa muka tu kotor sangat? Kenapa gelap?" So Cik Siti ni tadi tengok sekeliling kan, tak ada sesiapa pun. Masa tu memang meremang lah satu badan kan. So benda tu kekal misteri kenapa mak dia jerit macam tu. So selepas Umi dan ayah dia meninggal, Tasha duduk dengan mak su dia dan nenek dia. Malam-malam mulalah jadi lain. Ada satu malam Tasha mimpi Tasha balik ke kampung belah ayah. Suasananya redup, sunyi. Tiba-tiba muncul seekor buaya. Besar dia, subhanallah, sampai sama dengan sebuah rumah setinggan ya. Kejap, buaya? Kenapa aku macam mimpi buaya juga malam tadi? Tak apalah. So dia terdiam. Dia cuba pejam mata, kononnya nak tidur balik lah, tapi hati dia masih rasa tak sedap. Sebulan selepas tu, Tasha mimpi lagi, dan kali ni Tasha berdiri dekat depan meja solik. Meja solik Tasha ni ada satu cermin besar, dan dalam bilik gelap dia sama-sama hanya ada lampu LED biru yang berkelip dekat dinding. Mula-mula dia nampak bayangan dia sendiri, tapi perlahan-lahan bayangan tu berubah. Dalam cermin muncul seorang wanita berbaju kebaya merah. Wajah dia cantik, terlalu cantik, tapi cantik yang menakutkan. Bibir dia senyum halus, mata dia merenung tepat ke arah Tasha, dan perlahan-lahan dihulurkan tangan, dia tarik hujung baju Tasha dengan lembut macam seorang mak pujuk anak kecil. So Tasha nak panggil kakak dia yang tengah tidur dekat katil, tapi suara dia langsung tak keluar. Mulut dia terkunci, dada dia rasa berat, dan semakin Tasha cuba, semakin dekat sosok tu ke arah Tasha dalam cermin, sampai ke nafas dia terasa dekat tengkuk tau. Dan dia tersedar, nafas dia laju, peluh dekat dahi. Dan esoknya dia ceritalah dekat maksud dia, dan maksud dia cuma kata, "Nasib baik kau tak ambil apa-apa barang dalam mimpi tu." Sejak itulah Tasha mula rasa benda tu ada. Tasha suka duduk dalam bilik gelap dengan lampu LED tau. Satu malam dia ternampak ada budak perempuan berambut pendek berjalan dekat depan bilik dia. Baju dia merah. Mula dia tak fikir apa-apalah, tapi tiba-tiba terlintas, aku pernah ada adik perempuan. So dia pun teruslah lari tengok adik dia. Dia tengok adik dia tengah duduk pakai baju kuning. Hati dia makin berdebar lah time tu kan. Dan tak lama lepas tu, waktu tu petang, Tasha pergi dapur. Tasha ternampak ada seekor biawak besar berhenti betul-betul depan pintu belakang. Dia pun buka pintu. Dia pandang mata biawak tu, and then dia tegur, "Kau dari mana? Siapa hantar kau? Jangan ganggu keluarga aku. Pergi balik. Kalau kau datang lagi, aku tak teragak-agak nak sakitkan kau."
dan biawak tu tiba-tiba berpusing belakang dan terus beredar. Keesokan harinya nenek dia pula mimpi pasal biawak tu. Padahal dia tak tahu langsung apa yang jadi. Nenek dia tak tahu pun kan pasal biawak tu pernah masuk rumah tu. So maksud dia pun panggil lah ustaz. Mula-mula ustaz ubatkan nenek. So Tasha cuma duduk je lah dekat tepi, tak rasa apa-apa. Tapi bila ustaz mula keluarkan minyak wangi kasturi, Tasha tiba-tiba rasa bau minyak wangi tu busuk sangat sampai dia nak muntah. Ustaz pun pandang Tasha pelik. Dia suruh Tasha duduk depan dia. Dia ambil sehelai kain, dia tutup muka Tasha, biar menjulur ke depan. Jari dia tekan dekat hujung mata Tasha, and then dia baca ayat-ayat suci panjang lah. Masa tu Tasha rasa dari dia ketat sangat, nafas dia pendek. Dan lepas settle, dia tarik kain tu, and then ustaz pandang maksud. Ustaz angguk perlahan. Ustaz kata, betul lah, budak ni perantaraan sihir keluarga awak. Time tu Tasha tak terkejut. Dalam hati Tasha memang dah agak. Sebab Tasha pernah rapat dengan orang tu, dan diorang ni syak maklum lah. Sebab maklum pernah cerita ayah dia ni amalkan ilmu hitam. So ustaz pesan banyakkan ibadah, jangan kosongkan hati. Itu saja benteng yang kita ada. Dan sejak tu setiap kali mimpi pelik kan, memang Tasha akan automatik baca ayat kursi. Yang peliknya, Tasha tak hafal pun ayat kursi dalam realiti tau. Tapi dalam mimpi, lidah dia boleh baca dengan lancar. Wow, hebatnya, subhanallah. So pernah sekali tu siang kan, masa waktu pagi dia banyak zikir tau. Malam tu dia mimpi dia buka pintu bilik yang berkunci. Dekat lantai tu penuh dengan bayi, baby, 15 ke 20 orang baby menangis serentak. Suara dia kuat bersahut-sahutan, dan badan kecil diorang ni bergelimpangan dekat lantai. Dan Tasha panik dalam mimpi tu, tapi spontan mulut dia baca ayat kursi, serta merta baby tu semua hilang satu persatu. Dia tersedarlah, peluh satu badan. Alhamdulillah mimpi tu makin berkurang. Tapi baru-baru ni bulan 9 yang lepas, dia nampak benda pelik. Malam tu Tasha ke dapur lah nak ke tandas. Tingkap dapur tak ada langsir, so nampak jelas lah bahagian kat luar kan. So Tasha pun pandang, tiba-tiba ada sebiji berbola api terbang laju. Macam terkejut tau. Gerak-geri dia tu pelik, tak macam unggun api biasa. Masa dia cuba lari, Tasha sempat dengar bunyi halus, suara macam perempuan terkejut. Tasha tarik nafas. Dalam hati Tasha kata, kau punya pasal lah, aku nak tidur, esok aku sekolah. So dia pun masuk tidur semula. So itulah kisah Tasha. Dan pengajaran daripada Tasha ni, jangan terlalu percaya pada orang walaupun dia nampak baik. Kadang-kadang orang baik cuma berpura-pura dan ambil kesempatan sebab dengki. Dan satu lagi, jangan tinggalkan amalan. So Tasha ada satu amalan mudah untuk perlindungan yang dia share untuk kita semua. Ambil segelas air, baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, tiup pada air tu, baca selawat dan bismillah, minum sambil niat dalam hati apa yang kita hajatkan, insya-Allah Allah akan lindungi. So thank you Tasha sebab sudi kongsi cerita seram ni. Walaupun masih berumur 14 tahun kan, pengalaman dia cukup berat dan penuh pengajaran. Ingat, sahka, sihir, jin tu semua memang wujud, tapi kuasa Allah tu jauh lebih besar daripada semua tu. So kita nak masuk kepada kisah kedua, datang dari subscriber bernama Van. I think Van, not Van, right? Van. So dia kongsikan 3 pengalaman sendiri, dan seriously semua pengalaman ni dia nampak depan mata tau. So let's go. Masa ni Van masih tinggal dekat rumah atuk nenek sebelah ayah dia. Rumah tu jauh ke dalam, nak ke jalan raya kena jalan kaki lebih kurang 300 meter. Kawasan sekeliling semua semak samun kan, kiri kanan hutan. Subuh-subuh sekitar pukul 4.30 pagi, Van ni bersiap nak ke sekolah. Ayah pun hantar dengan kereta. Waktu tu gelap lah, hujan dengan lebat sangat. Sampai tahap wiper pun tak boleh nak halau air tu dengan jelas. So ayah dia macam mengeluh lah perlahan. Aduh, susah lah nak drive ni. Van duduk diam kan, dia menggigil kesejukan. Dan tak lama lepas tu, kereta masuk ke satu jalan yang orang kampung selalu kata keras. Memang tempat tu kerap jadi kemalangan lah. Dan yang peliknya, hujan tiba-tiba reda, tinggal renyai-renyai je. Jalan depan nampak lebih jelas.
Dari jauh, Van nampak ada sesuatu berdiri dekat tepi jalan. Sosok dia tinggi, hitam, dan bila kereta semakin mendekat, benda tu tiba-tiba toleh pandang tepat ke arah Van. Badan Van jadi kaku tau. So dia cepat-cepat bersandar dekat kerusi. Suara dia bergetar lah, cakap, ayah nampak tak apa yang saya nampak? Dan ayah dia terus cakap, sudah, jangan cakap apa-apa, duduk diam, jangan pandang belakang, ikut cakap ayah. Berdebar lah bila ayah cakap macam tu kan. So Van cuba tahan diri, tapi hati dia kuat sangat nak tahu. So dia pandanglah sikit melalui cermin sisi, dan masa itulah jantung dia seakan berhenti. Sosok yang sama sekarang mengekori kereta diorang ni dari belakang. So Van menjerit, serentak enjin kereta mati. Diorang pun berhentilah dekat tengah-tengah jalan. Ayah dia cubalah nak hidupkan balik, tapi tak berjaya. Time tu dah berpeluh ayah dia walaupun cuaca sejuk kan. 5 minit kemudian ayah dia check enjin. Peliknya semua normal. Bila masuk balik, dia cuba start, tiba-tiba kereta tu terus hidup macam biasa. So diorang pun sambungkanlah perjalanan. Tapi yang anehnya, walaupun dah lama jalan kan, diorang tetap melalui jalan yang sama berulang kali, seolah-olah memang diorang berpusing-pusing, tak keluar-keluar dari kawasan tu. Van mula menangis sebab dia ketakutan. Ayah dia cubalah tenangkan, tapi muka dia sendiri jelas cemas juga. Tiba-tiba ada ketukan dekat tingkap kereta sebelah ayah. Ada seorang lelaki berjubah putih, berjanggut panjang, tunduk ke arah diorang. Kenapa kamu berdua dari tadi bergerak ke depan, lepas tu mundur ke belakang balik? Kereta kamu tak bergerak langsung. Ayah dengan Van ni terkejut. Lepas tu lelaki tu sambung lagi, kamu berdua ni sebenarnya ramai yang tumpang. Ada yang duduk belakang, ada yang terbang. Tapi jangan risau, pakcik dah halau. I meremang aku. So ayah dia nak cakap terima kasih lah, tapi bila pandang balik, lelaki berjubah putih tu hilang entah ke mana. So perjalanan disambung dan kali ni lancar lah sampai Van tiba di sekolah. Oh my god, ramai yang menumpang dekat kereta tu, dan kereta tu sebenarnya ke depan ke belakang macam tu je. Scary gila. So kisah yang kedua dia share ni masih di rumah yang sama, iaitu rumah kayu 2 tingkat. Van dan keluarga tinggal dekat bawah. Tingkat atas dia adalah abang kepada ayah dia. So masa tu diorang belum ada tandas sendiri, jadi diorang terpaksa guna tandas dekat atas, lalu ikut jalan belakang yang penuh semak. Air pula mandi guna tangki dekat luar. So pagi-pagi macam biasa ayah akan pergi buang air lah, tapi tak lama lepas tu ayah dia balik tergesa-gesa dengan muka pucat tau. Dia bagi tahu ibu dia, aku nampak ada mata besar merah. Dia tengok aku sepanjang aku jalan. Masa tu Van terdengar kan, meremang lah bulu roma dia. Tak lama lepas tu Van sendiri mandi dekat tangki. Dan dalam hati dia cuba fikir positif lah. Mungkin ranting patah ke, mungkin haiwan kecil ke, sebab tiba-tiba bunyi krek, bunyi macam ranting dipijak kan. So Van cubalah buat tak tahu. Tapi beberapa saat kemudian ada satu raungan kuat dengar daripada arah semak tempat ayah dia nampak mata merah tadi. Raungan tu dalam seram macam suara makhluk besar yang marah. So Van menjerit sepenuh hati dia. Dia terus berlari masuk ke bilik dengan kepala masih penuh buih sabun. So ibu dia terkejut lah tengok keadaan Van. Dia pun cepat-cepat temankan Van mandi sampai habis. Dan malam tu Van demam panas 3 hari berturut-turut korang. Oh my god. Dan yang ketiga, beberapa tahun selepas tu, Van pindah pula dekat rumah atuk nenek sebelah ibu sebab ada kematian dalam keluarga. So malam selepas jenazah selamat dikebumikan, Van tidur seorang diri dekat ruang tamu. Katanya line telefon kuat sikit dekat situ. Yang lain semua tidur dalam bilik. So Van leka main phone. Pandang sekali ke arah tingkat dapur, tiba-tiba nampak ada macam sesuatu tau. Cepat-cepatlah dia sambung main phone dan cuba macam nak abaikan. Tapi hati dia tak tenang. Ada suara halus berbisik kat telinga. Pandang tingkap, pandang tingkap. So Van cuba beranikan diri, dia pandang sekali je. Dan masa itulah dia nampak dengan jelas ada satu bayang hitam, tinggi, tegak berdiri dekat tingkap dan tak bergerak. Dia hanya diam merenung. So Van menjerit panggil ibu dia. Ibu keluar, tapi Van hanya mampu sebut berulang kali, tingkap, 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 macam tu kan.
Ibu sendiri pun takut nak tengok. Van terus lari, hampir terlanggar pakcik, adik kepada ibu yang baru bangun. So pakcik tanyalah kenapa. Van cuma ulang kata yang sama, tingkap. Pakcik cuba pandang keluar dan anehnya benda tu dah hilang. Malam tu Van tidur dalam bilik bersama dengan ibu dia. Keesokannya dia cuba lupakan lah. Sekarang Van dan keluarga dah lama pindah. Rumah lama tu memang jarang ditengok lagi. Dan sejak berpindah memang tak ada lagi gangguan pelik macam dulu lah. So itulah kisah daripada subscriber kita, Van. Seram kan? Bayangkan kena hadap hujan lebat, tiba-tiba nampak ada benda ikut kereta, lepas tu sangkut dekat jalan yang sama berulang-ulang kan. Tapi Alhamdulillah lah sekarang Van dah bebas daripada gangguan tu. Okay, next kita teruskan dengan subscriber yang ketiga, gangguan di asrama masa bulan Ramadan. So, kita bagi nama pemilik kisah ni Mira, bukan nama sebenar. And masa tu bulan Ramadan, Mira masih ingat dengan jelas lah sebab suasana asrama memang lain bila bulan puasa. Waktu sahur, semua orang bangun awal. Dan malam pula jadi lebih sunyi lepas tarawih. So, Mira masa tu tingkatan 2, tinggal dekat asrama sekolah. Asrama diorang ni ada 2 tingkat. Tingkat bawah untuk pelajar junior macam dia. Dan tingkat atas untuk senior. Dan juga beberapa pelajar tingkatan 1 lah. Malam tu semuanya nampak biasa kau. Sampailah satu kejadian pelik mula terjadi. Ada seorang pelajar tingkatan 1, kita panggil nama dia Syah, bukan nama sebenar. Malam tu sini-sini kecoh kata dia ni tiba-tiba kena gangguan. Mira masa tu dekat tingkat bawah tau, jadi dia tak nampak lah apa yang terjadi kan. Tapi bila dia naik ke dom atas, dia tengok Syah ni tengah solat. Cuma yang peliknya, setiap kali Syah ni rukuk ataupun sujud, mata dia macam asyik meliar ke tepi, seolah-olah ada sesuatu yang berdiri dekat sebelah. So dia cuba ulang solat tu berkali-kali sebab katanya batal kan. Dan dia hanya berjaya habiskan lepas banyak kali cuba. Masa tu Mira ni dah mula rasa macam ada yang tak kena, tapi dia diam je. Keesokan harinya, hari kedua, dalam pukul 5.30 petang, lepas balik sekolah sesi petang kan, Mira naik semula ke asrama. Dekat depan dom, dia terserempak dengan Syah. So dia sempat tanya, Syah, okey tak? Dan Syah senyum angguk. Nampak macam tak ada apa-apa lah. Jadi Mira pun teruslah masuk bilik, bersiap untuk mandi dan solat. Lepas semua settle, Mira turun ke bilik prep sebab tertinggal botol air. Masa tu lah Mira nampak Syah ni tengah duduk sorang-sorang dekat hujung penjuru bilik prep. Dia bersandar dekat dinding, kepala dia tertunduk, bahu dia bergegar. Lepas tu dia panggil, Syah, kenapa ni? Tapi apa yang dia dengar, macam Syah ni tengah bercakap dengan seseorang, tapi suara dia very slow, berbisik, seolah-olah macam tengah berbual tapi berbisik. Masalahnya tak ada sesiapa pun dekat situ selain Syah dengan Mira. Jantung dia memang berdegup laju. Dia tak tunggu lama, dia terus lari naik atas dan bagi tahu kawan-kawan dia, korang Syah kena rasuk lagi. So suasana terus jadi kecoh. Lepas tu sini pun datang, cuba nak kontrol keadaan. Dan diorang semua diarahkan turun ke dewan makan untuk persiapan berbuka puasa. Masa tu sini sempat pesan, jangan pandang mata dia kalau dia tenung. Kalau pandang, takut awak pula yang kena ikut. So lepas maghrib dan isyak, diorang sangka semuanya dah reda, tapi rupanya tidak ya. Syah kena lagi. Kali ni lebih kuat, lebih menakutkan. Syah duduk terhuyung-hayang, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis, dan yang paling seram, dia ni asyik pandang mata orang. 2 orang kawan dia, kita panggil Dina dengan Ika kan, terus menangis ketakutan sebab sebelum ni masa Syah tengah separuh sedar, dia pernah sebut, aku nak ambil dia orang. Bayangkan bila benda tu cakap macam tu kan. Dina dengan Ika memang dah trauma lah sejak tu. So diorang terus rapat dengan si Mira sebab katanya Mira ni lebih berani. Jadi Mira cubalah tenangkan diorang, walaupun hakikatnya Mira sendiri tengah orang kata apa, goosebump time tu kan. Dan suasana malam tu huru-hara. Ada yang baca doa kuat-kuat, ada yang tak berhenti menangis. So warden dengan sini-sini arahkan semua pelajar
perempuan berkumpul dalam surau. Shah dibawa masuk dan diletakkan dekat tengah-tengah. Lampu surau tu terang waktu tu, tapi suasana tetap rasa tegang. Diorang pun duduklah melingkarkan, masing-masing buka Yasin dan bacaan mula bergema dalam surau tu. So korang bayangkan suara berpuluh pelajar membaca surah Yasin serentak bercampur dengan suara jeritan Shah yang kadang-kadang bertukar jadi garau, kadang-kadang ketawa nyaring. Ada masa dia berhenti, pandang tepat ke arah seseorang, dan pelajar yang lemah semangat ni memang akan mula menggigil lah. Dina dengan Ika ni terus pegang lengan Mira. Lepas tu Mira pun cakap lah, jangan tengok mata dia. Bacaan Yasin diteruskan dan suasana makin lama makin berat sampailah ustaz dengan warden sampai. Semua pelajar diarahkan keluar kecuali seorang senior bernama Huda yang memang pandai rawat orang kena rasuk. So pintu surau ditutup dan dari luar diorang hanya mampu dengar bunyi-bunyi, ada suara bacaan, ada suara orang menjerit, kadang-kadang terdengar bunyi benda terhentak. Tapi apa yang berlaku dalam surau malam tu memang tak ada sesiapa yang berani cerita. Proses tu ambil masa lama tau. Akhirnya semua selesai. Shah dibawa pulang oleh mak ayah dia untuk dirawat lebih lanjut dekat rumah, dan beberapa minggu kemudian dia kembali ke asrama dan nampak lebih tenang dan lebih terkawal. Cuma sesekali tu masih ada gangguan kecil lah, tapi tak pernah seteruk hari-hari yang diorang lalui pada bulan Ramadan tu. Dan sejak malam tu setiap kali Mira solat dekat surau ataupun duduk sorang-sorang dekat bilik prep, memang bayangan wajah Shah yang duduk sambil bercakap dengan seseorang yang dia tak wujud, tak nampak tu masih melekat dalam ingatan dia. Oh, that's so scary. So itulah dia 3 kisah seram yang dikongsikan oleh subscriber kita malam ni, daripada kisah saka, biawak yang pelik, gangguan jalan berhantu masa hujan lebat, sehinggalah kerasukan di asrama bulan Ramadan. So semua cerita ni walaupun datang dari pengalaman berbeza kan, satu je pengajaran yang kita boleh ambil bila berdepan dengan perkara gaib ni, jangan sesekali cuba cabar ataupun layan sangatlah. Paling penting jaga ibadah kita, kuatkan doa, sebab perlindungan sebenar tu hanya datang daripada Allah. So thank you sangat kepada 3 orang subscriber tadi yang sudi kongsi, yang berani kongsi kisah masing-masing. Dan kalau korang ada cerita sendiri, boleh hantar dekat email kamarinawork29@gmail.com. So mungkin kisah korang pula yang akan Kamar bacakan dalam video akan datang. And thank you kepada yang tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.